Ada atau tidak solat sunat selepas azan yang pertama? Untuk menjawab persoalan ni, pertamanya kita kena faham asal usul kedua azan untuk solat Jumaat ini. Di mana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin ramai yang tak tahu, azan Jumaat pada zaman Rasulullah hanya satu. Tidak ada dua azan seperti yang kita lihat atau dengar pada hari ini. Satu-satunya azan pada zaman Rasulullah ialah apabila Rasulullah naik di atas mimbar dan memberi salam. Maka di situ muazzin Rasulullah akan mengumandangkan azan. Sedangkan sebelum itu tak ada azan. Azan yang kedua ini dia timbul pada zaman Khalifah Uthman. Beliau berijtihad untuk dikumandangkan azan yang pertama, yakni azan sebelum khatib naik, dan azan itu pun dikumandangkan di pasar. Ini bukan di masjid, di pasar, sebagai hebahan makluman kepada orang ramai tentang hampirnya waktu solat Jumaat, supaya mereka yang sibuk segera berhenti dan bersiap sedia untuk datang ke masjid. Itu tujuan asal dia. Satu perkara lagi, azan pertama pada zaman Rasulullah tak ada. Yang ada hanya satu-satu azan itu saja. Baik, bagaimana dengan azan yang pertama pada zaman Khalifah Uthman? Dia dikumandangkan pada waktu bila, tuan-tuan? Untuk makluman, sebelum masuk waktu lagi. Azan yang pertama dikumandangkan dalam tempoh masa yang agak lama, kerana tujuannya supaya orang dapat bersiap sedia untuk siapa yang nak pulang, siapa yang nak mandi, siapa yang nak tukar pakaian, tukar. Maka dikumandangkan awal, ke dalam sejam sebelum masuk waktu itu. Itu keadaan pada zaman Khalifah Uthman. Sedangkan kalau tuan-tuan lihat pada hari ini, keadaannya sudah berbeza sama sekali. Di mana azan yang pertama itu dikumandangkan apabila masuk waktu, dan azan yang kedua apabila khatib naik di atas mimbar. Maka mengenangkan bahawa keadaannya sudah berubah berbanding keadaan pada zaman Khalifah Uthman. Di sini datang kekeliruannya. Kita kata pada hari ini mengenangkan bahawa azan yang pertama dikumandangkan setelah masuk waktu, sedangkan pada zaman Rasulullah itulah waktu khatib naik di atas mimbar. Apabila dah masuk waktu, khatib akan naik atas mimbar. Pada zaman Khalifah Uthman pun begitu. Kalau dah masuk waktu, khatib akan naik atas mimbar, mengenangkan bahawa keadaannya sudah berubah. Maka kita kata azan yang pertama yang dikumandangkan pada hari ini setelah masuk waktu, tidak ada solat sunat ketika itu, mengenangkan bahawa memang tidak ada solat sunat qabliyah Jumaat, kerana perkara itu tak wujud pada zaman Rasulullah ataupun pada zaman Khalifah Uthman. Bagaimana nak wujud sedangkan itu adalah waktu khatib akan mula menyampaikan khutbah? Justru kita kata perbuatan melakukan qabliyah Jumaat tidak ada dasarnya. Bahkan kita tegaskan dia menyalahi sunnah, kerana tidak ada dalam sunnah seperti itu. Kalau macam tu, kenapa bila azan pertama Jumaat je semua bangkit solat sunat qabliyah? Dari mana datang? Mereka kiaskan solat Jumaat dengan solat Zuhur. Sedangkan saya nak tanya tuan-tuan, solat Jumaat dengan solat Zuhur sama atau tidak? Kita kata beza yang teramat ketara. Ketika pada solat Jumaat dia ada dua khutbah sebelumnya. Solat Zuhur mana ada? Bilangan rakaatnya, solat Jumaat 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat. Jadi di mana persamaannya selain daripada waktu saja sama? Jadi bezalah. Maka tidak ada solat qabliyah Jumaat.